Siapa yang tidak bersyukur dengan apa yang telah Tuhan beri, maka rasa sesak hati dengan ekonomi yang mendatang. Kenapa kita rasa radang kedok lagi dia cukup kedok? Kerana kita sebenarnya tidak bersyukur. Kalau mu orang bersyukur, dada mu akan jadi lapang. Faham lagi? Kerana apa? Kerana wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jelas dalam Quran, tidak ada suatu benda pun yang merayap di dalam hutan belantara. Karung ke cicak ke apa, cicak kobing dalam hutan, semua Allah jamin dah makan minum dia. Apatah lagi kita cerdik. Cerah lanjut. Ada satu surau, kau ada patung atas tu. Tahu tak cerah lanjut? Dalam tu benda tak car. Sembah Allah ke sembah berhala? Sembah batu berhala. Okey, yang dia tu dengan anak bini dia tu berhala ke beri makan? Allah.